Pada asalnya Lamborghini ni dia datang dengan color ni. Kalau kau nak tahu ni color asal dia. Color dia nak wrap, color yang ni pula. Korang tengok, color ni dengan color ni, mana satu lagi lawa? Color lama ke color yang baru? Super Dump Metallic Obsidian Grey. Yang ini color dia macam coklat, ada ke grey gelap. Kita dah siapkan bahagian depan dulu. So bahagian tepi ni kita belum lagi siap. Yang ini belah depan belum lagi, belah bumper kita siapkan part by part. Tapi yang ini carbon fiber bang. So carbon fiber ni dia tak nak usik, dia nak warna macam ni. So kita tak perlu wrap, memang asal dia memang macam ni. So warna untuk Lamborghini ni dia main dua color. Satu color yang ini, satu color yang ini. Untuk spesies ni tak perlu pun banyak bodywork, sebab kebanyakan owner-owner pakai kereta ni dia jarang bang ada stone chip kan, sebab dia jaga kereta dia. So kita tak perlukan bodywork banyak, cuma ada part-part kita kena harap lah, sebab datang kereta ni dia bukan datang warna cat asal, dia memang dah ada wrap. So wrap dia warna ni. Datangnya kereta ni color ni bang, color ni ni color purple ni. Ini color asal body dia, kita dah harapkan dia jadilah warna asal. So lepas ni dia akan jadi warna ni. Kita boleh tengok hasil dia. Nantilah kita upload satu lagi video. Tapi ini kita orang tengah buat lah. Ni siapa cakap kita tak boleh buat Lamborghini, Ferrari, silap bang, silap. Kita semua buat bang. Kancil laban datang pun kita layan baik-baik.